Hai, saya Ahmad Lasib. Ini adalah merupakan kali ketiga saya datang buat PRP hair treatment dekat Gloja Specialist Clinic di Hatamas. Honestly, saya boleh cakapkan first treatment tu memang kita rasa macam rambut itu ada jarang-jarang lah. Macam saya tahu masalah saya adalah rambut jarang, lepas tu rambut dah banyak gugur. Jadinya saya datang kat sini untuk nak menyelesaikan masalah saya. Untuk first treatment kita masih nampak ada rambut jarang-jarang, but after kita dah buat first and second treatment, saya boleh nampak pertumbuhan tu dah ada lah, ada kemajuan orang cakap. Lepas tu bila kita buat third treatment, alhamdulillah proses masih yang sama. Anak-anak rambut tu kat depan tu kalau korang perasan memang akan bertumbuh lebih banyak. So kat sini juga pakar-pakar akan memberi kat korang ubat-ubat dan juga shampoo untuk korang amalkan supaya rambut-rambut ni lebih bertumbuh dengan cepat. So jadinya tak ada masalah lepas ni kalau ada rambut gugur ke apa ke, kalau korang maintain, korang ikut apa yang doktor cakap, insya-Allah akan ada kemajuan lah orang cakap dekat anak rambut dan juga rambut korang tu. Jadi saya recommend dekat korang semua untuk sentiasa buat PRP hair treatment. Kalau boleh sebulan sekali dalam masa 4 bulan, so result dia akan lebih memberangsangkan dan korang akan nampak anak rambut dan juga rambut ni bertumbuh dengan sihat. Saya pun tak sabar nak tengok result, so nantikan bulan ke-4 nanti macam mana perubahan rambut saya ni. Nantikan video seterusnya. Okay, bye bye.